kita dah check nombor plate dia, kita dah check nombor chassis dia, semua okey. Ini dia punya helmet berserta dengan baju janda juga ada slot. Customer request nak raga plastik. Tarik ke bawah. Alright, dah cukup. Okay, bahagian bawah. Tarik atas balik. So helmet dia safety lah dekat situ. Kita masuk lagi satu round. Alright, cukup satu round saja. Okay, kelilingkan helmet dia. Bagi kemas-kemas. Ni kita wrapping dia punya body pula. Mulakan daripada bawah, lepas tu kita naik atas. Alright, tarik ke tepi macam ni. Kita pusing lagi sekali. Ni masuk bawah. Ni kita masuk belah atas. Last corner. Alright, tapi kita gunting. Untuk kepala dia, okay, ni kepala dia. Kemas-kemas. Masuk belah bawah. Ini. Ini sebelah. Satu kali. Masuk sini. Alright. So, kita dah siap.